Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada semua pendengar. Saya Nurul Fatihah Hanania binti Muhammad Sofi dan saya berumur 12 tahun. Saya merupakan anak kelahiran Kuala Lumpur. Hobi saya adalah membaca buku dan menulis. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah buku yang telah saya baca. Ianya sangat menarik dan bermanfaat, terutamanya bagi mereka yang masih mencari potensi diri. Buku yang saya maksudkan ialah Apa Bakat Saya? Hasil karya Ahmad Naim Jaafar dan Saiful Izzul Hussein, terbitan PTS Millennia. Buku besar kecil ini mengandungi 199 halaman muka surat. Walaupun diterbitkan pada 2010, isinya masih relevan dan praktikal hingga kini. Dalam kehidupan, ramai antara kita sering tertanya-tanya, apakah bakat sebenar saya? Atau bagaimana saya boleh mengenal pasti kelebihan diri saya? Jika anda juga pernah berfikir sedemikian, maka buku ini adalah bacaan yang sesuai untuk anda. Buku ini mudah difahami oleh pelbagai lapisan umur. Penulis membimbing pembaca untuk mengenali bakat diri melalui pelbagai teknik dan kaedah yang terbukti berkesan. Antara perkara menarik yang ada dalam buku ini termasuk konsep bakat dan potensi diri. Penulis menerangkan bahawa setiap daripada kita memiliki bakat yang unik. Namun, ramai yang tidak menyedarinya kerana kurang pendedahan atau tidak mencuba perkara baru. Dalam bab ini, pembaca akan belajar bagaimana bakat boleh berkembang dengan latihan dan pengalaman. Kaedah mengenal pasti bakat adalah salah satu kekuatan buku ini dan ia menyediakan teknik untuk mengenali bakat seperti ujian personaliti, analisis minat serta refleksi pengalaman lampau. Dengan mencuba teknik-teknik ini, kita dapat memahami bidang yang paling sesuai dengan diri kita. Setelah mengenali bakat, langkah seterusnya ialah mengembangkan bakat tersebut. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana kita boleh menggunakan bakat kita dalam kerjaya, perniagaan dan kehidupan harian. Di dalam buku ini juga diceritakan tentang cabaran dan mitos tentang bakat. Ramai yang percaya bahawa bakat adalah sesuatu yang semula jadi dan tidak boleh diubah. Sebaliknya, buku ini menegaskan bahawa bakat boleh dipupuk dengan usaha yang berterusan. Apa yang menjadikan buku ini menarik ialah gaya bahasa yang santai dan mudah difahami. Ia tidak hanya memberikan teori, tetapi juga contoh kehidupan sebenar serta soalan reflektif yang membantu pembaca mengenali potensi diri dengan lebih baik. Selain itu, buku ini juga sesuai dibaca oleh pelbagai golongan, sama ada pelajar, pekerja atau sesiapa sahaja yang ingin mencari arah dalam hidup. Secara keseluruhannya, Apa Bakat Saya adalah sebuah buku yang sangat berharga bagi mereka yang ingin mengenali dan memanfaat bakat mereka. Ia memberikan panduan yang jelas dan praktikal untuk membantu kita menggali potensi diri dan mencapai kejayaan. Jadi, jika anda masih tertanya-tanya tentang bakat anda, buku ini adalah pilihan yang tepat. Jangan lepaskan peluang untuk membacanya dan mulakan perjalanan mengenali keistimewaan diri anda. Sekian sahaja bicara buku saya kali ini. Terima kasih kerana mendengar dan semoga kita semua terus berusaha untuk menjadi versi terbaik diri kita. Api besar sudah padam, saat padam hujan rintik-rintik. Galilah bakat yang masih terpendam, jangan sedih jika dikritik.